2006 sebelum saya masuk UM. Saya kena rompak, masuk paper. Masuk mak saya baca, J, ni bukan tempat roja kamu ke? Mak saya cakap lah. Lepas tu saya cakap, nasib baik bukan J kena, padahal kita kena. Kan? Sebab nanti mak saya suruh berhenti. So lepas pada tu, kan rahang saya lari. Dia betulkan, so di record. So sebulan saya macam ni. Sebulan saya tak boleh bercakap. Saya nangis ke, saya ketawa ke, sama je. Saya nangis. Jim, yang satu sah? Tak jatuh pula. 10,000 lah. Nampak belagak kan? Media berita gempak setiap hari. Trending panas semua ada di sini. Dari politik ke hiburan, media memang jadi pilihan. Scroll your feed, berita terus mari. Konten laju, tak pernah mati. Dari utara ke selatan, media selalu di hadapan. Media. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Podcast pada hari ini. Apa khabar Jambu? Waalaikumsalam, khabar baik. Kuat sangat tu. Hampir pecah kegena telingaku. Itu yang paling minimum yang aku boleh minimum. buat. Kalau maksimum? Maksimum, kau tak nak dengar. Okay. Jadi kan sakit telinga audio man kita. Pecah Genggendang telinga. Okay. So sebelum kita nak mulakan kita punya podcast, kita nak ucapkan terima kasih pada tamu kita walaupun kita tak review lagi. Tapi kita nak cakap juga dekat penonton, jangan lupa untuk follow kita punya social media di Instagram, TikTok, kita ada thread dekat Facebook dan juga jangan lupa subscribe dekat kita punya channel Podcast ni, Media je. Search je kat situ. Senang. Baik. So hari ni kita ada seorang guest kita. Bagi saya dia seorang pelakon legend jugalah. Ya, betul. Legend juga. Tadi pun dia sanggup datang dari jauh untuk join betul. kita punya podcast hari ni kan. Jadi mesti kau tak sabar nak kenalkan kan? Ya, betul. So, bagi clue sikit. Kita bagi clue sikit, kita bagi hint dekat korang semua lah. Okay, beliau ni, tetamu undangan kita ni pada hari ini seorang pelakon yang telah berkecimpung dalam dunia lakonan ini. Macam Polis Evo 2, Abang Long Father 3, drama seperti Playboy Itu Suami Aku, Bukan Cinta Aku dan Cinta Tiada Ganti. Pernah menjadi juara pelakon terbaik TM, pemenang pelakon lelaki terbaik drama di Anugerah Skrin 2018 menerusi filem Aku Nazmi. Kau macam tak umum anugerah je. Aku memang dah macam praktis. Macam penonton kat depan tu tinggal nak ambil ni je, ambil piala. Aku dah praktis dulu. Okay. Dan beliau juga sangat aktif dalam komuniti dan dunia teater. Tanpa membuang masa lagi, kita nak ucapkan selamat datang kepada Abang J. Iswazir. Ya, Assalamualaikum. Terima Salam, kasih. Bang. Terima kasih jemput saya dalam podcast Media. Ya, betul. Aku macam sedikit nervous. Yelah, aku kecil-kecil aku tengok kat TV tau. Ini hari dekat depan aku macam abang tak merasa bang. Abang tak ada nak bully saya ke nak pukul saya tak ada. Tak ada, tapi cuma macam bila awak cakap awak kecil, so saya macam saya ni dah macam dinosaur lah kan. Tak, maksud saya time sekolah lah. Okay. Time sekolah kan. Kau ni? Betul, aku jujur. Okay. Time sekolah dulu tengok. Okay lah, apa khabar bang? Alhamdulillah. Baru itulah, nasib baiklah hari ni dijemput untuk datang podcast. Alhamdulillah lah kesihatan tu mengizinkan dan baru ada suara balik. Yelah, kalau tak kita orang dah panggil J ni beberapa hari yang lepas. Tapi dia hilang suara sebab pada minggu lepas J. Iswazir ada muncul di teater Tarik Picu. Mungkin abang boleh ceritakan sikit pasal teater Tarik Picu pada hari tu. Okey, Alhamdulillah teater Tarik Picu dah selesai. Kita orang buat daripada 16 sampai 19 hari bulan Julai. Semuanya berjalan dengan lancar. Cuma saya minta maaf lah pada penonton di hari terakhir iaitu 19. Saya tak dapat berikan persembahan yang terbaik kerana hari itulah suara saya hilang. Ya. Tapi kita nak tanya juga lah kan sebelum kita jump into another deeper questions. Persiapan abang J dalam teater Tarik Picu ni rasanya tempoh dia tak lama. Kan selalunya dalam 2-3 bulan kan. Ini setahu saya, sefaham saya, dia dalam sebulan je kot kan. Ya, lebih kurang sebulan je lah. Tapi dia struggle, tapi alhamdulillah lah sebab kita dapat satu group ataupun production yang sama-sama memberi energi yang positif. Alhamdulillah lah sebulan tu walaupun struggle tapi berjaya.
Kiranya dia tak kenal lagi lah semua pelakon-pelakon ni semua. Tak pernah jumpa ke bekerjasama ke sebelum ni? Okey, antara pelakonnya ada Idan, Malina, Kenobu, lepas tu Afi. So Idan saya pernah bekerjasama. Kenobu saya tak pernah kerjasama tapi saya nampak dia dekat filem. Malina dengan Afi itu pertama kali lah saya berjumpa. Okey, bagaimana sambutan daripada penonton orang panggil pada tempoh-tempoh hari yang performance tu? Okey, alhamdulillah sambutan sangat-sangat luar biasa di mana hari-hari penuh walaupun ada show yang kita orang buat di waktu siang pun tetap penuh dan diorang balik dengan rasanya puas hati lah. Sebab dalam cerita Tarik Picu ni, dia cerita dia pasal rompakan. Tapi dalam rompakan itu, kita orang selitkan tentang persahabatan, tentang tikam belakang dan pasal adik-beradik dan juga keluarga. Betul, saya pun antara salah satu penonton yang menonton Tarik Picu juga pada minggu lepas tu. Bagi saya sendiri, untuk teater tu, dia lebih kepada filem punya look and feel lah bagi saya. Saya tak tahu lah betul ke Betul. Yang mana ini idea pengarah lah. Idea pengarah Fazlina dan penulis skrip itu Amame. Amame. Yang mana diorang nak buat sedikit satu nafas baru dalam elemen teater ni. Penonton dapat merasakan ada vibe-vibe teater di mana selalunya lah apabila teater antara babak ke babak dia akan ada dipanggil blackout sekejap sebab kita nak susun set dan sebagainya lah. Tetapi kali ini Fazlina menyelitkan ketika babak between babak tu dia ada selitkan satu video yang mana dia kena mengena juga dalam teater tu, iaitu masa hari tu adalah video kami merompak. So penonton memang dapat rasa rata-rata mengatakan, dapat rasa macam tengok filem dalam teater ni. Okey, tapi saya ada sedikit soalan juga Encik Jamu. Okey. Dekat teater tu dia ada penggunaan AI. So zaman sekarang ni kita dah memang tak boleh lari, mana-mana mesti akan guna AI tu kan. So bagi J sendiri dalam teater tapi dia gunakan AI. So pandangan J pasal isu ni. Okey, itulah masa kita orang buat pun memang ada lah benda ni dibahaskan. Yang mana kita ni macam support AI kan. Cuma bagi J, nombor satu kita berbalik kepada kita nak mementaskan teater tu paling penting. Cuma kita tak nak kita nak follow the trend juga kan, yang mana kita raikan AI tu. Tetapi AI tu bukanlah mendominasi yang membuatkan kita bergantung pada AI. Cuma ketika itu salah satunya lah sebab persiapan kami tak lama, dalam masa sebulan. Jadi untuk syuting, untuk berlatih. So kekangan masa yang membuatkan kami ambil jalan terakhir. Macam dah tak ada pilihan, kita orang terpaksa ambil AI. Tapi kami menjadikan AI itu bukan utama lah. Yang mana kami bukan membenarkan AI itu menguasai industri seni, tetapi kita meraihkan yang mana kita gunakan secara baik. Itulah. Betul, itu saya setuju juga. Jadi Abang J. Swazi, kita dah burak-burak juga. Tapi sebab saya yakin abang ni boleh katakan kalau Gen Y ni macam saya lah. Memang kita kenal lah. Tapi Gen Z ni mungkin ada yang tak kenal abang. So mungkin boleh abang perkenalkan diri abang. Background abang sikit lah. Assalamualaikum. Nama saya J. Swazi. Berasal daripada Ipoh. Sekarang ni umur saya dah 4 series. Patut cakap dinosaur. Muda lagi. Masih muda lagi. Alhamdulillah. Tapi saya tak pakai susuk lah. Seram. Saya dah berada dalam bidang ni lebih kurang plus minus dalam 16 ke 17 tahun. Saya start berada dalam industri seni. Saya start dengan teater dulu. Pada 2006 saya masuk Universiti Malaya. Saya ambil jurusan seni persembahan teater. Kemudian
2010 saya memberanikan diri masuk satu rancangan reality TV ketika itu bernama Pilih Kasih. Yang mana ketika itu panel yang memberi kepercayaan kepada saya adalah Datuk Rashamno. So lepas pada tu saya masuk dalam industri dan di situlah bermulanya saya sebagai anak seni. Jauh tu perjalanan tu. 2006 jauh, sebab saya masih sekolah. Ya. Mungkin cakap dari sekolah aku tengok dah. Tapi sebenarnya terbit nak berlakon ni pada bila masuk Universiti Melaya lah, sebab saya diploma Art and Design, majoring in ceramic dekat UiTM Perak. Lepas tu saya punya SPM V CJ Penilaian Malaysia Vocational. Saya budak vocational. Okey. Saya ambil bina bangunan. Jadi kalau ikutkan sejarah tu macam saya ni lompat-lompat. Mula budak okey, lepas tu ambil Art and Design, kemudian baru masuk Performing Arts. Tapi kenapa ceramik? Ceramik, okey. Masa tu dekat okey, kat situlah kita boleh tengok macam mana penilaian seseorang tentang masa depan. Okey. Masa tu okey, saya masuk diploma tahun 2000. Dah lahir. 2000? Dah. Okey. Alright. Boleh terfikir pula. Saya masuk diploma tahun 2000 yang mana ketika tu tawaran yang ada dekat UiTM Iskandar hanya tiga bidang lah. Fashion, fine art dengan ceramik. So saya nak masuk fashion walaupun tak tahu, tapi saya dimomokkan, nanti kau jadi pondan. Kau nak jadi pondan ke? Macam ya ke? Kan? Kita macam yelah, masa tu maklumat susah nak dapat dan kita pun bukannya mencari sangat. So tolaklah fashion. Lepas tu ambil pula jadi fine art. Rasa-rasanya tak pandai melukis. So takkan tak ambil, tak ada pilihan, so ambil ceramik. Mainlah dengan tanah liat. Tapi satu benda yang baru lah, macam seronok juga, enjoy juga. Because masa kat sekolah mana ada kita main dengan tanah liat. Kalau main pun apa plastisin je. Betul. Tapi macam mana still boleh buat lagi lah pasu masih tu boleh kalau ada mesin porter tu. Masih boleh, tapi cuma mungkin sekarang ni mudah lah untuk buat pembakaran tanah liat tu. Sebab dah ada dapur-dapur kecil kan. Dulu besar-besar ni kan. Sebab dia perlukan suhu yang sangat-sangat tinggi lah. Sebab kalau nak share pasal ceramik ni, yang maklumat yang J tahulah. Pak J pun tak study sangat. Ceramik ni mahal dia dekat kalau tanah tu ada campuran tulang apa semualah. Tulang. Dia ada campuran tanah tu dengan tulang. Itu macam berbagai China apa semua tu kan. Kalau korang nak tahu lagi, mungkin korang boleh Google lah kan. Takut salah. Satu lagi adalah dia punya warna, dipanggil glaze. Okay, glaze tu adalah campuran beberapa bahan untuk dapatkan warna. Contoh, sebenarnya dia ceramik, tapi bila dah siap, warna dia boleh pergi ke arah besi karat. Warna tu kita bancuh, kalau silap takkan jadi. Itu mahalnya dah. Okey, menarik. Okey, Jambu. Ini bukan pada kita orang je lah kan. Pada orang lain yang kat luar sana yang sebelum ni kita nampak je dekat TV kan. Kita orang selalu tertanya-tanya. Tak tahulah kalau ni sensitif tak, tapi kita nak tanya lah kan. Okey je. Mana risau pula aku. Tak adalah. Benda ni obvious. Okay. Mana datangnya parut tu, mungkin ada cerita di sebaliknya. Okey. Dulu mungkin lah kita macam sensitif. Tapi dulu lah dah 4 series kan. So maknanya 4 series 40 tahun dah 40,000 cerita yang saya adakan untuk parut saya ni lah. So tak ada kisah kebenaran tu dah banyak orang tak tahulah. Ada yang saya cakap, dulu aku gangster, 20 orang keliling aku, kan? Macam tu lah. Tapi hari ni saya cerita lah. Saya dapat scar ni, parut ni ketika umur saya 5 tahun. Dah lama dah. 5 tahun. Masa 5 tahun saya ditimpa oven. Okey. Yang mana oven tu yang mana atas tu kita boleh masak-masak. Yang ada dapur sekali. Ada dapur sekali. So saya ingat ada kek dalam oven tu. Saya tarik pintu dia. Kan dia spring. Betul. So saya rentap,
Masuk atas tu mak saya tengah panaskan kari. Okey. Guna periuk yang bibir nipis tu kan. Saya rentap, dah jatuh macam KLCC jatuh lah. So ini bukan calak tapi dia koyak terus. So dia macam Joker punya koyak lah. Koyak terus. Kalau saya bercakap tu macam macam tu lah kan. Dah gelak bersalah je. Okey je. Masa umur 5 tahun. Tapi nak tak nak saya akui rezeki pada Allah. Kerana sekarang ni jugalah saya menambat hati Datuk Rosyamno ketika itu mengatakan ada keunikan pada saya. Betul. Dia macam beauty mark. Ya, mungkin. Alhamdulillah. Betul. Macam biasa lesung pipit. Yang ni dia parut tapi nampak macu bang. Kalau saya nak orang suruh saya tutup mulut, saya macam zap. Lebih sikit lah. Lebih sikit lah kan. Macam mana kau tak boleh gelak kalau Abang Ji cerita pun macam tu juga. Okay. Kau nak Habis. Lagi sambung. Kalau sambung lagi. Okay. So kita tahu abang memang bagi aktif sebagai pelakon lama lah. Yeah. So before abang join pilih kasih tu kan, apa abang punya orang kata pekerjaan? Okay. Pekerjaan saya lepas SPM, saya jadi promoter dekat supermarket dekat Ipoh sebab saya asal Ipoh. Lepas tu saya masuk diploma. Lepas diploma saya tak sambung pun bahagian seramik tu. Saya buat kerja-kerja biasa. Saya jadi graphic artist. Sebab saya ada foundation, kita orang belajar juga pasal melukis dan whatever. So jadi graphic artist. So saya boring sebab masa tu gaji saya 500. Standard. So hidup saya pergi kerja. Balik saya akan lepak kat Cyber Cafe. Tak tahu lah budak Gen Z tahu Cyber Cafe. Tahu tak? Okay. Main Counter Strike. CS lah. Okay. Main Counter Strike. Itu je kerja saya. Betul saya boring. Tiba-tiba ada satu skim yang ditawarkan oleh kerajaan kepada lepasan diploma. Dia ada bagi satu kursus yang mana kita boleh sambung belajar lah. Bahasa Inggeris, komputer, ekonomi, apa lagi lah. Tapi dia bagi allowance 500. So cakap, aku kerja 500. Ni kalau aku masuk belajar, sebab kita membayangkan masuk belajar, pergi kelas, balik kelas. Hujung bulan dapat 500. So saya masuk lah bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris saya sangat teruk. So sekarang ni pun teruk, tapi dulu lagi teruk. Faham. Okay. So nak jadikan cerita, di situlah terbitnya saya minat yang lakonan. Sebab apa saja yang kita belajar tentang bahasa Inggeris, semuanya kena berlakon. Contoh, today we gonna to learn about greeting. So kita kena berlakon. Okay, contoh, Aki, you stand over there. J, stand over here. And I want both of you make the center and give greeting. So masa tu lah saya minat berlakon. Padahal masa tu pecah gila lah sebab kita tak pandai bahasa orang putih. So awet tu bagilah, hi Wazi. Nama betul saya Ahmad Iswazi. So hi Wazi, you look nice with your shirt, dia cakap. Kan? Lepas tu kita pun balas lah. Kita tak nak kalah sebab budak perempuan tu kerek. Dia suka gelakkan kita sebab kita ni bangang kan. Tak apa, nama dia ingat lagi, nama dia Diana. Hai Diana, kalau dia dengar tak tahulah kan. So kita pun semangat. Kita fighter kan. Hi Diana, you look great with your brunch. Dia pakai tudung. Lepas tu satu kelas gelak. Kah. Yang mengajar tu dia sing, perempuan. Kah sambil dia gelak tu, sambil dia betulkan. What's it? That's not a brunch, but brooch. Kita brunch. Cakap kuat ni satu kelas. Confident lah bang. Okay. Itu yang buatkan saya macam, saya bila diorang gelak tu, saya tak rasa malu, saya rasa macam dihargai. Okay, lepas habis tu, saya kerja jual burger, saya jual insurans, saya jual SIM card. Ketika itu, SIM card berharga 250. Tak ada kredit dalam tu. Lepas tu, saya kerja loading duit dalam ATM machine. ATM machine. Siap-siap kena rompak lagi. Pada 2016. 2016 ya. Saya kena rompak. 2016? 2006 ke? 2006 lah bukan 2000. Ya, 2006. Sebelum saya masuk UM. Saya kena rompak, masuk paper. Lepas tu mak saya baca, J, ni bukan tempat kerja kamu ke?
Mak saya cakap lah. Lepas tu saya nasib baik bukan J kena, padahal kita kena. Kan? Sebab nanti mak saya suruh berhenti. So saya rasa saya nak kerja je. So macam-macam lah pekerjaan yang saya buat. Itulah. Tapi kebanyakan saya niaga burger lah. Okay. Tapi sebenarnya kita nak tanya lagi soalan. Ini lebih kepada dia pernah tipu mak kan, cakap pergi KL kerja lain, tapi sebenarnya buat kerja lain. Tapi sebetulnya kita berhenti seketika, kita berehat sekejap dan kita kembali selepas ini. Cantik. Okay, kita kembali lagi dalam Opocast dan seperti biasa jangan lupa untuk follow social media kita orang, O-Media, di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Thread dan juga kita punya YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, follow dan tekan that bell button kalau nak tahu bila kita post the next video. Okay, Jay, kita nak sambung balik cerita yang pasal rompakan tu sebelum kita jump to another question kan. Dia sangat menarik sebenarnya sebab ini adalah satu cerita yang kita boleh tanya secara terus. Live lah. Live Tak lah, semua orang kan? ada pengalaman kena rompak. Betul. Kan biasa mungkin watak-watak dia lah, watak mengompak. Dia kena rompak. Dia real. Yalah, dia kena rompak. Okay, mungkin abang boleh kongsikan macam mana kejadian tu bang? Okay, ini kejadian ni berlaku sebelum saya masuk Universiti Malaya lah. Saya kerja dengan adanya diploma tu. Saya minta kerja, dia boleh sebut nama, nanti korang tit je lah kot. Nanti kita edit. Okay, nama dia. Okay. Dia punya apa orang panggil apa? HQ dia dekat PJ. Okay. Saya mula asalnya saya minta kat sana. Tapi disebabkan ada kekosongan dia cakap dekat Ipoh. So saya pun macam duduk Ipoh je lah. Dekat. Kan? Saya rumah memang ada kan. Parents ada. So saya kerja. Baru 2 minggu saya kerja. So kerja kita orang ni kalau kat Ipoh, kita orang akan cover ada 3 bahagian. Contohnya Perak Utara, Perak dengan Perak Selatan. So hari tu saya jaga dengan satu lagi dekat area Ipoh je. So minggu tu saya jaga area Ipoh je. So kita akan pergilah daripada Ipoh Garden. Lepas tu kita orang pergi Tambun. Lepas tu kita orang pergi dekat adalah bahagian-bahagian dia. So ketika itu sebelum saya kena dekat Kinta City Ipoh. Okay, the mall lah, mall Kinta City. Dulu dia adalah Jaya Jesco. Okay. Sekarang dah jadi Aeon kot, tak tahulah. So ketika sebelum rompakan tu, saya ada rasa something tau. Sebelum saya sampai ke Kinta City, saya nampak macam brother ni siapa lah. Dia tak tahulah, insting kita lah. Dia dress up macam Undertaker tau, pakai key apa semua. So nanti saya ceritalah siapa abang ni. So kira dia kenal lah. tak kenal, tapi kita ada rasa macam asal abang ni something. Okay. So ketika sampai ke Kinta City, hari tu lagi 3 hari nak raya. So ramai gila orang dekat shopping complex tu lah. So untuk pengetahuan, kita orang punya klien adalah bank-bank lah. So kita orang tak boleh biarkan ATM machine kosong. Kalau tak, kita orang kena penalti. So dia lebih kurang dulu lah, sekarang tak tahulah prosedur dia macam mana. Below 10k kita orang kena loading balik lah. Okay. So masa tu shopping complex buka pukul 10. So masa tu baru pukul 11. Duit kita orang dah full load lah. Tapi pukul 11 dah tinggal 10,000. Mana orang gila babi yang keluar duit kan. So kita orang kena pergi. So bila pergi, selalunya bila dah sampai ke tempat nak kita loading, kita orang akan tutup pintu. Tapi officer yang jaga hari tu, bank tu, dia cakap tak boleh tutup lah, orang bising. Sebab masa tu kita tak familiar dengan pekerjaan ni tau. Orang tak tahu. So orang sangat bising. So bayangkan lah, ini saya ATM. So semua orang memandang saya. So ada 2 mesin ATM. Selalunya kita orang ambil seorang satu lah. Dah tutup seorang satu. Tapi sebab ramai sangat orang, so kita orang tak boleh buat. Sebab saya kena cover lah. So saya mengadap lah muka customer yang tengah bengang dengan saya. Saya masa tu dengan jorok batunya,
dengan berpeluh-peluhnya. Sebab sekarang ni van sekarang dah canggih. Dulu kita orang tak ada aircon. Kita orang kipas biru. Faham? Boleh bayangkan. So berpeluh-peluh, muka saya dengan parut, dengan jerawat, package apa semua. Saya tengok je kan. Macam gangster gila lah. So member saya fokus. Tak. Tiba-tiba so amgad saya dekat belakang. Dia tengah standby macam ni. Tiba-tiba datang seorang yang badannya gempal, pakai hoodie warna krim ke putih, seluar hitam, seluar pendek je, dengan kasut ala-ala macam kasut skate tau. Dia macam balki-balki kan. Saya ingat lagi tu. Dia masuk celahan orang beratur. Okay. So saya ingat tak apa lah, tapi hati saya rasa something. So dia pergi belakang, which is nak batu lah. Rupanya dekat belakang tu amgad saya tengah begini. Dia buat pergerakan macam ni, gam macam ni kan. Pengsan. Bila pengsan, tapi semua orang menghadap sini kan. So bila pengsan, dia orang macam apa hal ni? So dengan selamba dia buka, macam cerita filem tu. Sap dia keluar revolver. Semua nampak? Semua nampak. Semua macam ni. Tapi masa dia keluar revolver, saya dah tak ada kat situ. Yang muka gangster dia. Saya dah belah. Faham tak? Tapi tak tahu. Insting saya macam kaki yang bawa saya. Macam, weh, belah. Faham? Saya ada rasa benda tu. So, bila dia keluar macam ni, dia tak tahu dia cakap apa. Tapi saya nampak dia buat begini. So, semua orang kecoh tapi tak menjerit lah. Sebab dia tak ada, ini satu makan. Tak ada. Faham tak? So semua orang belah. Ada pun macam, apa ni? Member saya kan tadi kan kabut. So dia fokus buat kerja. Saya tahu belakang ni dah clear. Faham? Tiba-tiba dia rasa lengang tau. So bila dia pusing tengok, tak ada orang dan mamat tu tengah acu dia. So dia terus macam ni. Lepas tu mamat tu pun suruh dia belah. So bila dia belah, by the time dia belah, datang ada 4 orang pakai baju hitam full. Lari ke beg kami dan bawa beg tu. So lepas dia bawa, saya pun masa tu dah keluar lah, saya nampak. Lepas dia bawa, semua kadang kecoh. Lepas dia bawa yang mamat yang gemuk tadi tu, dia ambil pump gun guard kita orang, dia letak kat bahu, dia jalan selamba. Macam filem kan. So kenapa jadi macam tu? So baru saya tahu, masa kita tengok James Bond whatsoever, kenapa yang kalau yang terror ni dia akan lari tu tak kelang kabut. Supaya pacing dia sama dengan orang tengah kelang kabut. So ini yang mamat yang saya jumpa macam Undertaker tu. Rupanya dia tu SB. Macam apa? Special branch. Yang undercover tu. So maknanya dia pun tengah mengawal kami lah, takut ada rompakan. So lepas dia orang belah tu saya nampak dia datang. Lepas tu datang ada bentuk, ada yang macam Jet Li, ada macam penagih dadah, semua SB. Tapi ketika tu mungkin lah nak jadikan cerita, diorang lambat sampai. Satu, bila dah kelang kabut kecoh, mamat gemuk tadi tu jalan biasa, so dia tak boleh nak aim. So kecoh lah masa tu. Jadi bos pun sampai. Tapi nak jadi yang cerita, kita orang pun boleh disabitkan mungkin bersubahat. Pergilah Balai Polis Sungai Senam dekat Ipoh. So saya di soal siasat, masa tu bulan puasa kan, 3 hari lagi raya. Saya di soal siasat sehingga jam 9 malam. Baru saya berbuka. Lama tu. Itulah pengalaman yang saya rasa macam, dah lah 2 minggu. Dan Ipoh tak pernah ada kes rompakan. Saya datang Ipoh, terus dirompak. Drama tu ikut je sekali. Yes. Patutlah jadi Panglipu Lara. Ya, tapi saya dapatlah pengalaman dirompak. Nak pula saya sekarang pelakon. Jadi untuk bayangan tu alhamdulillah saya boleh bayangkan lah. Tapi sampai sekarang dia tak jumpa lagi siapa yang rompak tu. Saya tak follow. Sampai yang saya tahu masa tu dia orang ni bukan orang Malaysia. Faham. So duit tu pun hilang lah, tak boleh jumpa balik. Dan yang paling best dekat bawah, pemandu yang bawa van kita orang tak dibenarkan keluar. Itu prosedur. Memang tak boleh keluar? Tak keluar. So dia tengah lepak. Rupanya kenderaan perompak tu belakang van kita orang. So masa dia orang kelang kabut, pemandu tu tak nampak, dia tengah relax, tak tahu apa kan. Padahal dekat belakang. Sebab senapang dijumpai di belakang van tu. Lepas dia turun bawah, dia buang. Tapi kat situ macam cerita
cerita apa Mission Impossible ni betul lah kan, kalau terlatih ni dia orang tahu kan. Sebab kalau dia jauh kan, kita punya sahabat mesti dah boleh nampak auto dia. Itulah dia punya target. Tapi bila dia pacing dia sama dengan lain, susah. Kita tak pernah cam lah. Dah lah raya ramai gila orang masa tu. Itulah ceritanya. Oh, okey. Dia punya planning strategi tu baik tu. Besoknya saya kerja macam biasa. Bos saya tak ada rasa okey, awak boleh rehat, bagi awak tenang. Tak ada. Kau kerja juga. Lepas tu mak saya tengok paper, 400,000 lesap kan di Kinta City. Ini bukan tempat kerja kamu je. Tempat kerja tapi nasib bukan J mak. Alhamdulillah. Padahal kita kan, tapi kita nak bagi cemas. Betul sebab mak-mak ni cepat cemas kan. Okey, berbalik pada kita punya soalan yang kita betul-betul nak tujukan dari tadi. Pasal Mak J dengan J pernah menipu untuk pergi ke KL. Sebenarnya cari kerja lain ke macam mana? Yalah, dia istilah menipu ataupun orang panggil apa? Zaman Piram ni tipu sunat. Okey. Dia macam ni. Apabila saya ada satu dipanggil titik gelap dalam hidup lah. Lepas diploma saya cakap tadi saya kerja macam-macam. So saya cakap aku ni nak jadi apa? Kan? So hidup aku balik kerja, main Counter Strike, lepas habis tu main jual burger apa semua. Jadi bila tengok kawan-kawan ada yang dah mengorak langkah, kita ada rasa goyang lah. Tapi dalam masa sama, antara kawan-kawan J ni yang paling talkative, paling kadang-kadang buat lawak whatever. So tiba-tiba ada satu perkataan yang keluar dari mulut kawan J, dia cakap, J aku rasa hang ni boleh jadi penghibur lah. So rasa macam ya ke kan, kita pula pantang dipuji kan. Kan. Lepas tu okey lah. Lepas tu tiba-tiba dalam fikiran, macam mana aku nak jadi pelakon, aku kena datang KL. So bila datang KL aku nak duduk mana kan. Lepas tu mana nak tanya duit. Terlintas, okey, kalau aku nak pergi KL, aku kena sambung belajar. Sebab bila belajar kan kita ada college, apa semua, dapat PTPTN. Faham? Boleh lah survive. So, itu yang dipanggil tipu mak tu. Padahal kita bukan nak belajar pun. Kita nak duduk KL sebab dekat sana, dekat KL lah kita boleh jadi pelakon. So, tak adalah tipu maknanya pergi belajar tapi tak belajar. So, belajar lah. Tapi tipu tu lah, bukan niat nak belajar pun. Just tiket masuk Universiti Melaya tu hanya untuk berada di Kuala Lumpur dan cari ruang untuk jadi pelakon. Okey. Faham. Jadi bagaimana titik permulaan J dapat tembus industri tu? Okey. Bermulanya adalah apabila sebenarnya lepas J aplikasi pun masih struggle. J masih lagi pergi casting, masih masih buat talent, jadi extra masih. Tapi bila tembus tu, bila J buat ada satu rancangan prank yang bernama Bang Bang Boom. Best. Tapi itu J batch yang awal, 2008, 2009. Sebenarnya dekat situ yang betul-betul J belajar tentang acting, which is J kena berlakon dengan manusia yang sebenar. Maksudnya kawan lakon kita tu bukannya berlakon pun. Macam J jumpa Jambu, Aki, sebenarnya J tengah berlakon, J tengah prank orang. So macam mana menggunakan apa yang kita belajar untuk kita tipu atau prank orang. Faham tak? So itulah titik mulanya patut orang mengenali J. So lepas tu barulah J diangkat untuk berlakon, bukan jadi main pun ataupun supporting pun. Dia angkat menjadi extra je. Sebab J ada isu, J extra pun tak dapat. Okay? Sebabkan production manager cakap, bang, saya ni nak lalu lalang bang, extra je. Kenapa tak boleh? Tak boleh dek, muka kau ada parut. So kita panas gila tau. Pasal muka aku parut, lepas tu dah lalu lalang. Dah tu dah mesti blur belakang tu blur, kan. Blur, ya. Tapi mentaliti kita itulah. Aduh. Kan? So saya macam, tu lah, kita fighter kan. Macam tak apa, aku akan buktikan aku boleh. So saya, masa tu saya tak macam sekarang lah. Tawarannya banyak sekarang. Even sekarang kita boleh buat content kita sendiri. Masa zaman tu tak ada. Phone pun tak ada. Tak ada screen je kan. Nokia bang. Nokia je. Paling hebat pun dia ada vibrate je. Macam tu je kan. So apa yang J mampu buat adalah J
tak henti-henti pergi casting. Sampai ada member J, nama dia Fazrin Rafi. Dia dulu popular dengan drama Spark Q. Saya tengok. Sekarang ni rasa dia macam nak comeback sebab dia ada tengok dia ada buat, dia pergi kelas balik. Okay, dia cakap masa tu dia dah naik. Dia satu batch dengan J. Dia cakap, Wazir tak payahlah pergi casting. Aku kesian lah tengok hang ni. Kan? Diorang tak nak ambil hang ke. Lepas tu cakap dia, aku boleh buat apa lagi? Tak boleh buat apa. So terus sampailah. Itulah bila pilih kasih tu pun membuka mata orang lah. Sebab tu saya target pilih kasih tu selama 3 bulan saya nak menang. Kan? Satu, sebab saya cakap kat kawan saya dekat pasal sewa rumah. Okay, mulai bulan depan sampailah bulan ketiga aku tak akan bayar sebab aku akan berada dalam bilik kasih. Confident tu sampai final. Padahal masa tu kita tak tahu pun. Tapi masa tu itulah niatnya. So tiap-tiap minggu struggle. Kan, struggle supaya sebab aku kena buktikan kepada dunia. Tak adalah, buktikan kepada mereka yang selayaknya, yang mana aku memang sungguh-sungguh nak dan aku yakin aku ada bakat. So alhamdulillah pergi ke final dan saya alhamdulillah dapat pelakon terbaik TM. Itulah. So Jin ni memang seorang yang extrovert lah sebenarnya daripada awal. Memang seorang yang extrovert. Extrovert tu dia macam introvert tu yang pemalu kan. Asalnya introvert. Because parah rupa kita apa semua. Tetapi lepas accident lah. Accident form 1. Patah balik kan. Ada accident. Ada accident. Boleh kita patah balik. Okay. Kita patah balik Saya accident masa tu form 1. Abang saya bawa van, dia tertidur. Dia langgar lori pick up, makan jalan. Bas kat depan, berhenti. Dia lalu juga, bam. Berpusing. Saya dah macam pinball. Boom, 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 boom. Rahang sengit, langit terbelah. Dahi lekuk. Lepas tu sini, ini pun ada scar tak sama panjang ni. Sama panjang? Okay. Sama panjang. So lepas pada tu, kan rahang saya lari. Dia betulkan. So di record. So sebulan saya macam ni. Sebulan saya tak boleh bercakap. Saya nangis ke, saya ketawa ke, sama je. Saya nangis. Tapi kalau terbelah langit tu, macam mana je makan? Masa langit terbelah tu, dia orang ikat dulu, bagi cantum balik. Tak pedih ke? Tuhan je yang tahu lah. So lepas pada tu saya banyak cakap dan saya jadi pandai sikit lah. Masa sekolah rendah saya kalau dalam kelas 33 orang, saya mesti nombor paling hebat pun 30 lah. Tapi lepas accident, kepala otak dah bergegar. Paling teruk saya dapat nombor 7. Lompat jauh betul. Lepas tu banyak cakap sebab mungkin sebulan cakap macam ni kan. Lepas tu saya dah mula banyak cakap lah. Macam tu lah. Okay, faham. Kalau kata nak jadi saya introvert lah. Sebab diam. Jawab pula bukan jawab memang tak kacau cana. Kepala bapak batu pun ada kat muka ni. Faham tak? So memang orang ngeri tengok kan. Dah lah jerawat. Memang jerawat yang tak bagi can je. Lepas tu ada parut lah tu. Memang package. Memang orang tengok, wah dia ni memang gangster gila. Gila babi kan. So dia effect kat kita. Kalau awet pula, saya minta maaf lah. Saya tak ada isu dengan perempuan bertudung. Tapi selalunya perempuan bertudung tengok saya mesti. So, saya minta maaf lah. Okay, sebab saya kena tu sebab perempuan tudung. Perempuan free hair boleh pula. Dia orang relax je. Faham tak? So, kat situ yang buatkan saya rasa saya kena jadi periang. Sebab kalau saya diam, saya serius. Dia orang cakap saya serius dan mungkin orang takut. Okay, faham. Dan ada satu kes, saya tak ada dengan cerita ada budak tau. Budak 3-4 tahun lari kan kat pasar raya. Tu bapak dia pun ada kat situ lah, tapi jauh. Dia lari-lari punya, dia lari, dia langgar saya. Tapi dia tak nangis, dia macam Lepas tu dia tengok atas, tengok muka saya, terus menangis. Dia punya menangis tu macam dia kena pukul. So bapak dia, apa hal aku? Lepas tu saya tu macam tak saya tak apa-apa. So bayangkan saya begitu
begitu sedih hidup saya macam, Pahal budak ni teruk sangat ke muka aku ni. Macam nampak hantu lah kan. Tapi rasa salah tau nak gelak sebenarnya. Ya. Masa tu yang saya fikir macam, aku kena do something whatsoever. Tapi itulah perjalanan hidup saya. Okay. Sekarang ni dah pandai dah pergi facial apa semua. Tu tengok muka abang bersih. Alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah lah. Dulu tu tak cerita pasal nak ngorek awet. Cerita. Wah, betul-betul buka kat sini. Memang kita orang sampai pukul 12.30 malam dengan abang ini. Saya berkawan dengan perempuan lambat. Sebab saya darjah 1 sampai tingkatan 3 sekolah lelaki je. So masa vocational baru ada perempuan. So kita tak pandai kawan dengan perempuan. Cuma saya ni satu je lemahnya. Sekarang dah alhamdulillah okey lah. Saya ni pantang dipuji. Sebab dah orang nak kena dengan kita kan. So setiap hari Ahad kita orang dibenarkan pergi ke tempat riadah Padang lah, ramai-ramai kan. So muka saya masa tu baju jerawat lagi, muka jahanam ni kan. Lepas tu tiba-tiba kita orang lelaki, tiba ada seorang awet dekat taman tu lah. Lepas tu diorang kan, Wazi, hang dah pakai style macam masa tu saya pakai Adidas putih, seluar putih. Macam style lah, padahal muka jahanam kan. Hang dah stylenya apa kata hang pergi ngorek awet tu. Tak nak lah, kita kan takut, kita tak pernah kan. Tak apa, kau nampak style gila. Betul. Kita pula ada cakap boleh betul. Okey, apa yang berlaku adalah, okey lah, kita ramai-ramai sini. So korang lah provoke, pergi lah kan. So kita pun pergi. Kita pergi, awet tu duduk kat situ. Nak menceritakan betapa bahalanya ketika itu. Tak sampai awet, baru separuh, awet tu dah belah. tak sampai lagi, awet tu dah belah. Lepas tu kita macam, Pahal. Okey, yang paling jahanam bila pusing kan ramai-ramai ni. Semua belah. Bukan gelap. Kak. Weh, malu weh. Tak boleh belah. Bayangkan masa tu macam, gila. Ingat kan boleh lah macam hai ke. Tak, separuh jalan dia nak belah. Kan macam-macam boleh bayang. Perasaan tu macam kan, sebab kan perangai yang pantang dipuji. Itulah ceritanya. So nampak tak? Sukannya, tapi benda-benda itulah rupanya jadi vocab dalam otak untuk menghayati watak. Kau pernah dimalukan, kau pernah dirompak, kau pernah confident level tinggi, kau pernah jual tu. Kalau saya jual insurans lagi jahanam. Kawan-kawan lagi bang. Saya jual insurans macam cerita Stephen Chow. Nak saya cerita Stephen Chow pula. Stephen Chow. Cerita. Saya pakai kemeja. Okey. Pakai tie. Nampak pakai tie tu. Kan bos tu gila-gilakan saya kan. Jawatan eksekutif. Saya ada pengalaman macam tu. Okey. Patutnya jadi insurans ni kena masuk kursus dulu untuk dapat bukan lesen apa benda tak. Tapi dia cakap tak apa, you buat dulu, nanti bawa ambil. So saya pun buat. Saya ni semangat. Saya ni skamer Walaupun saya gangster, saya skamer, saya tak pernah ponting sekolah. Ada sekali. Itu pun hari sukan. Macam apa benda kan ponting sekolah hari sukan. Sebab saya skamer, saya tak langgar peraturan. Lepas tu rasa bangga gila. Ponting sekolah hari sukan ni macam tak ada benda kan. Okey lah, itu skema saya lah. Habis aku bogel hari ni kat podcast korang ni. Okey. So saya pergilah. Dia cakap, you pergi itu Pangsapuri kan. Flat. Okey, saya pun pergi. Flat, okey, environment kan. Ada makcik-makcik tengah lepak-lepak dekat balkoni, anak-anak berlari, ada orang ampayan lah. Macam selerak sikit. So saya naik tangga. Okay, kau bayangin naik tangga kan. Tak. Okay, POV dekat kaki tu. Tak. Saya pusing. Tadi ramai kan. Bila saya pusing, diorang tengok saya. Saya tengok diorang tengok saya. Sup. Kan? Hilang. Kayak ampayannya. Dia dah tahulah abang nak jual insurans. Hilang terus weh. Saya macam, apa benda ya Allah ya Tuhanku. Jahanam sangat ke muka aku. Diorang boleh belah weh. Budak-budak pun belah. Tak, maksudnya dulu punya orang yang jual insurans dia sampai naik Pangsapuri kan, naik floor by floor. Takut dia ingat macam nak jual ubat ni. Ya. Tapi masalahnya
nak jual ubat pun at least kita tegur, bang saya ambil 5 minit. Tak, ni bujur. Dia tengok muka dia terus belah. Tam pintu tutup. Saya punya pengalaman. Faham tak? Tapi saya macam sepencau. Kenapa saya cakap macam sepencau? Saya tak tahan. Saya tak kalah. Saya ketuk pintu pula. So dalam ramai adalah satu yang buka, pasangan muda, anak dia kecil lagi. So saya jual lah. Saya cubalah jual. Kan? Lepas tu bos saya cakap, kalau dapat masuk, dia suruh minum air, minta air panas. Sebab apa? Bau lama sikit. Panas suruh minum. Nampak tak? Maksud tak minta Betul minta juga. sekali. Minta air sejuk sekali minum je. Betul juga. Air panas. Air panas kita sembang dululah. Saya ikut arahan bos saya tu. Akhirnya saya dapatlah jual. Sekali je saya dapat jual. Tapi itu pun dia beli setahun terus. Tapi saya berhenti bukan pasal saya give up. Saya berhenti, saya frust dengan bos saya. Saya tak dapat commission tu. Dengan alasan dia cakap, awak tak ambil khusus lagi. Saya rasa macam, dunia ni kejam. Kau tahu aku dah malu tadi. Lepas tu kau tak bagi aku commission. Lepas tu saya blah. Faham tak? Banyak cerita-cerita dia. So apa perasaan yang saya tak pernah dapat? Sedih? Sedih? Memang sedih. Tak sedih ke? Kau ni tangga. Okey. Ni kaki. Okey, kaki tu pusing. Sap. Semua mata. Sap. Hilang kain. Shoo. Betul lah. Yang gelap tu korang. Aku yang sedih. Faham tak? Sedih. Macam cerita sepencau kan? Okay guys, kita Sebelum abang ni patah balik dekat dia form apa? Dia 1, dia 2 kan? polis sekolah tu. Tadika semua dia buka, baby dia buka. Kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Alright. Panas lingkungan. Okay, kita kembali dalam podcast bersama dengan Awam Media. Jangan lupa untuk follow kita di semua platform. Jangan lupa untuk subscribe. Tekan butang loceng. Okay, nampak? Kita dah bagi hint dah. So dekat sikit. No. Okay, minta maaf Okay. So bang, macam-macam abang buka Stephen Chow lah. Stephen Chow. Betul. So, okay lah. So macam saya tanya abang lah, sekarang ni kan, macam sekarang ni pelakon zaman sekarang ni lebihkan pada muka-muka jambu. Ya. So abang tu macam mana? Sama jugalah. Masa tahun-tahun saya pun sama jugalah. Cuma masa tahun saya tu dia tak lebih kepada badan-badan Korea. Okay. Kuru-kuru. Kan Korea sekarang dia lean tapi dia ada shape whatever. Masa zaman saya dia suka yang sado-sado. Sawo matang ah? Sado-sado. Macam Aaron sado-sado Aziz yang macam tu. Macam Aaron Aziz. Okay. Lepas tu Zul Arifin ketika itu pun badannya sado juga. Minta maaf bro, petik nama bro. Tapi masa tu nampaklah Zul Arifin study lapangan industri ketika itu mahukan apa. Tapi masa tu saya tak ada kesedaran tu. Yang saya ada hanya aku akan belajar dan melakonkan sesuatu tu dengan cara yang paling baik yang aku boleh. Macam tu lah. So memang tak ada rasa macam nak bina badan juga ke? Ada orang tegur besar badan ada. Tapi itulah, kat situlah bila dah umur macam ni baru macam kadang-kadang dalam hidup ni kita banyak komplain sebenarnya. Buat tu tidak. Ya, betul. Tapi ketika itu tak ada kesedaran tu kan. Kita lebih kepada menyalahkan takdir, menyalahkan orang, menyalahkan sesat, menyalahkan Tuhan. Kenapa ditakdirkan muka begini kan? Macam tu lah. Berapa tahun agaknya Jay ada dalam industri ni sampai industri ni boleh terima pelbagai jenis rupa, bentuk badan dalam kita punya industri? Okey, kalau J melalui proses tu hampir 5 tahun lah. Lama juga. Lama. Sebab apapun dari sudut J bukan orang lain, J menitik beratkan tentang skill berlakonan. Sebab ketika itu yang lain mungkin J rasa J tak mampu. Alasan lah kan, tak mampu nak pergi gym, tak mampu nak beli baju yang sesuai apa semua. So hanya ada J pegang adalah
aku kena pandai berlakon. So sebab tu mungkin 5 tahun dah baru dikenali. Itu pun nasib baiklah ketika itu production yang boleh dia ada design sekali pakaian. Selalu kan dekat Malaysia ni pakaian bawa sendiri. Kan, dan kita pula tak ada mindset marketing, macam mana kita nak minta sponsor. Kita tak tahu apa masa tu kan. So masa tu dah apabila pakaian tu sesuai, dia naikkan lagi karakter kita dalam 5 tahun lah. Okay, so dari kita sebut pasal karakter kan, selalunya dia akan terima ataupun dapat offer atau tawaran untuk berlakon watak-watak jahat je ke disebabkan muka J dengan parut tu? Okay, pengalaman J tak pernah, J belum merasa situasi pilih watak. So selalunya watak-watak tu memang diberikan oleh production lah. So masa tu yalah, kita susah dapat job masa tu. So kita bedal je lah walaupun jahat. Cuma alhamdulillah lah, ada sebab jugalah bila kita masuk belajar, yang mana kita akan rasa boring kalau kita buat watak tu sama. So contoh begini, kalau kita kata kita jahat, dalam dunia ni ada 1001 kejahatan, which is kena ada sebab. Watak tu jahat kenapa? Kat situ yang buatkan J tak boring untuk buat watak jahat. Dan dalam masa yang sama, J pastikan, sebab kan J cakap tadi, J hanya ada bakat je. Benda-benda lain J tak mahirkan dari segi marketing apa semua. So kat situlah ada kesedaran, J akan pastikan setiap watak J ni memberi kesan ataupun ada sedikit kelainan yang antara dengan watak-watak jahat yang lain. Ya, tapi kiranya apa yang J buat dari segi talent, daripada bakat sendiri dalam bidang lakonan, berjaya lah. Sebab dalam cerita aku, Nazmi tu menang anugerah. Itu tak jahat. Tapi itulah yang nak touch base kat sini sikit. Macam mana offer untuk jadi watak tu yang lain daripada J pernah bawa sebelum ni? Itu bukan watak jahat. Dia watak yang sangat kesian. Okay. Sebelum tu minta maaf, nanti kita akan flashback juga pasal benda ni. Alright. Kita dah biasa dengan keadaan tu. Okay, first kali saya kena berterima kasih kepada Abang Azhan Rani, walaupun kucing dia baru hilang itu. Okay, dia adalah antara individu yang bertanggungjawab memperkenalkan saya kepada Sis Sheila Rosli untuk membawa watak tu, yang saya dengar sebenarnya untuk orang lain, tapi tak tahu apa berlaku. Di offer oleh JS Pictures untuk bawa watak tu, yang di-recommend oleh Abang Azhan ni. So masa tu terkejut juga. Tapi Abang Azhan cakap, aku tahu kau boleh dan aku tak nak kau tolak. So J okay lah. So bila dia bawa watak cacat, J tak surprise sangat. Padahal tak pernah bawa watak cacat. Dia tak surprise sangat. Kerana itu yang cakap bawa flashback tu. Okay. Masa J darjah 4, wah. Macam Avengers tu. Ingat. Aku rasa aku tengah tengok Marvel lah Apa sekarang yang tu flashback dia tu dekat sikit. Dia Jauh ada betul. universe. Okay, universe of J Swazi. Okay, arwah bapak J, ayah, dengan mak, diorang dulu adalah ahli ahli rumah kebajikan kanak-kanak cacat. Atuk J, okay, dia mengasas di rumah kebajikan kanak cacat dekat Perak. Jadi mak bapak dah kerja sana kan, kita pun akan lepak sekali. So J pun pergilah rumah kanak cacat. So contohlah kan ada orang bawa anak pergi kerja. Tapi rumah kebajikan tu bukan macam office, so boleh bawa lah. So J masa tu jam 4, faham, kecil je. So kita tengok lah, kita tak ada judge tau, sebab kita budak kan. Dia cacat ke dia normal ke, kita nak play dan kita nak buat apa yang kita buat lah. So selalu ikut, membuatkan J dah biasa dengan persekitaran rumah kebajikan tu. Sehingga kan Sabtu Ahad selalunya orang akan datang beri bantuan, kan, nak beri beras lah apalah. So ada satu hari tu adalah penderma dia bagi beras. Lepas tu kita tengah main-main ni dengan budak cacat tu, dah jadi kawan.
budak tu kita pun kan. Kita tak adalah Boleh cacat, tapi kita main je lah kan. Lepas tu tiba-tiba kan dia bagi beras, lepas tu dia pegang kita. Weh, ini comel tapi sayanglah cacat. Mahal pula kau cakap aku cacat kan. Tapi dalam hati je lah kan. Sebab kita main dengan beras cacat. So macam apa benda ni? Kita budak pergi mampus lah kan. Lantak ada orang cakap. Sebab orang yang kita cacat sebab kita bersama mereka. Sebab J ada main dengan budak cacat yang betul-betul orang panggil apa? Cerebral palsy kan. Yang saraf yang memang begitu Betul, terus kan. betul. Mulut pun sengit kan. Atau wheelchair. Dulu rumah kebajikan tu dia ada macam bukit. So J selalu main tolak dengan dia. Dia tu bawa laju. Kita kecil kan. Tinggi-tinggi pemegang. Terlajak. Dentur pun budak cacat tu. So budak cacat tu macam Aduh. faham tak? Okay. So bagi orang yang tak biasa tengok orang cacat, mungkin kita akan rasa kesian. J macam boleh main. Dah boleh lawan orang, gaduh dengan orang apa semua. Sebab saya pernah dengar juga orang yang cacat ni sebenarnya dia nak apa tu layanan yang sama. Yeah. Cuma fizikal dia orang je macam tu. Saja J share lah. Tapi J disclaimer lah, J bukan orang yang mengkaji. Tapi J cakap berdasarkan pengalaman. Mereka ni kadang-kadang ada yang cacat, macam contoh CP. Saraf dia je. Otak dia normal. Macam kita biasa. Cuma kadang-kadang dia tak bercakap sampai saraf pun mengganggu dia punya lidah whatsoever, dia tak cakap. Padahal dia normal je. Sebab tu J boleh communicate. Kalau tidak macam mana nak communicate dengan orang kan? Lepas tu kita budak lah kan. Kita budak lah main je macam. Siapa yang dah nak tahu kan. Orang tahu balasah je kan. Tapi yang paling epic tu lah kan. Dia macam, ini comel tapi cacat. Macam. Okay. Kan? So, dah habis lah flashback. Kita patah balik. So, J tak ada rasa macam, alamak macam mana ni nak buat cacat. So, dia macam recall je. Cuma, kita masa tu dah ada pengalaman. Jadi, apa yang aku nak. Sebab J dulu dia ajar oleh Cikgu J. Nama dia Dr. Marleni Deniruan. Orang Sabah. Dia cakap, J, kita ni orang seni. Dan kita bukanlah orang yang pandai sangat beragama. Tapi kita ada tanggungjawab, kita kena menyampaikan sesuatu melalui watak. So kat situ J fikir, apa yang aku nak sampaikan untuk watak Nazmi ni? Pada orang untuk dia share rasa, kongsi rasa kan. So kebetulan aku Nazmi tu adalah orang hidup. Memang ada pun. Ini based on true story lah. Based on true story. Tapi diorang dah olah lah. Nazmi tu memang hidup, ada. So J alhamdulillah, Allah tu bagi jalan, J dapat lepak dengan dia 3 hari. So senang untuk J communicate sebab J biasa lepak dengan budak cacat. So J dah ada kawan. So masa tu dia adalah orang yang normal. Faham tak? So J saja lepak dia, J tak tanya soalan yang buatkan dia tu berjaga. Dia tanya soalan tu macam bersembang. Weh, Nazmi, hang ada awet ke? Weh, ada, aku ada awet. Lepas tu kita tengok, oh okay, interesting, kau ada awet. Lepas tu muka kau poyong macam mana? J, okay, disclaimer, J tak ada mengutuk kan apa yang Allah jadikan. Tapi masa tu bayang, kau boleh bayangkan macam mana orang cacat belagak. Dia macam tak bayang kan. Korang tak ada komuniti kan. So katalah belagak, contoh je belagak kan. Contoh Jambu tanya, J, hang bila pinjam aku 100 tak tanya? J, pinjam 100 lah. Kau malu pinjam aku 100, sebab tak 10,000 lah. Belagak kan. Okay, bayangkan cacat. Okay. J, pinjam 100 lah. Tak 100 pula. 10,000 lah. Nampak belagak kan. So kat situ interesting je. Oi, itu jadi. Faham tak? Interesting. Okay, aku nak sampaikan itu. Bukan mengatakan J nak merendahkan orang cacat. Satu, kita nak ada self awareness. Awareness yang mana mereka ni ada hak untuk dilayan macam orang biasa. Dan korang juga tak ada skeptikal yang mengatakan diorang ni lemah di setiap sudut. So J lepak dia 3 hari, dia tanya dia pengalaman, sampai jalan dia suruh, dia cakap, weh, cuba kau berjalan bila awet lalu. Oh, dia pun jalan kan dengan sengit-sengit dia lah. Okay, kita capture. So itu yang J sampaikan dalam naskah tu. Okay, menarik.
Okay. Interesting. Tak semua orang boleh lakonkan balik tu. Itu memang menjadi kau. Kau selalu jadi Biasa aku berlakon tengok pula. lelaki je, perempuan aku jarang tengok. Kalau ada offer baru saya buat. Tak apa lagi. Okay. Okay. So Cik, nak tanya sikit ni kita tak flashback tapi kita terus ke depan Okay. Okay, saya cuba untuk tak flashback okey je. Okey je. Flashback pun okey. Menarik cerita tu. Betul. Zaman sekarang ni kan, zaman dulu macam J kata lah orang nak apa casting ke apa, dia nak naik ambassador. Tapi zaman sekarang ni dia nak tengok follower. No followers. Follower dia nak macam mana orang kata influencer yang famous. Tu macam mana? Betul. Tanggapan J tu. Okay, Dia kongsi. Sebab itu dalam hidup kita kena kenal betul-betul apa yang kita kena buat. Kita kena tahu betul apa yang kita buat. So maksud dia, sesuatu perkara dia perlu bermula dengan definasi. Jadi berbalik kepada sekarang ni orang nak followers. So kalau kita pergi, kenapa orang nak followers? Nak orang tengok cerita tu. Nak tengok cerita tu. Okay. So maknanya di situ definasi sekarang nak followers because yang membuat cerita itu diorang ni ada business minded. Betul. Okay? Diorang ada business minded. Jadi dekat situ kalaulah saya ketika itu tak ada followers, okay, saya akan pergi, okay, benda ni aku tak boleh nak menangkan hati dia. Cuma saya tak give up. Saya pergi kepada, okay, tak apa, kau screen test aku. Yang mana aku boleh meyakinkan kau, haraplah yakin kau yang cerita ni walaupun follower aku kurang tapi orang akan pandang. Because apabila kita tahu definasi untuk sesuatu produk ataupun cerita diketahui umum, dia perlukan marketing yang baik. Betul. Jadi bermaksud kalaulah followers kau nak datang pada aku juga akan demand kau pun kena marketing, kau kena power juga. Kan? Faham tak? Kalau marketing kau tak power, kau letak siapa nak tengok barang tu. Barang baik tapi kau simpan. Kan? Cuma ketika itu dia adalah satu, yelah kita punya kelemahan which is kita tak akan yakin dengan dia. But ketika itu kalau dia pergi casting, dia cakap aku akan pergi je. So at least kau kenal aku. One day kau akan ambil aku. Jadi untuk followers, kepada mereka yang nak berlakon, janganlah bersusah hati. Pedulikanlah benda tu. Which is ambil pelajaran, okay, aku kena tingkatkan followers. So barulah kita fokus, okay, macam mana nak lagi followers tinggi. Okay, nowadays kalau nak followers tinggi, kita kena buat content whatever. Nampak tak? So kita takkan negatif. Kan? Dalam masa sama, buatlah content lakonan. So kita nak salahkan orang tu. Nombor satu, yang kita nak bekerja dengan orang tu nak followers nak macam mana? Betul tak? Betul. Hang boleh ikut aku, tapi hang ada kena naik motor dengan aku, tapi hang kena ada helmet. Adakah kau cakap, alah belagak tak nak pergi tumpang. Alah motor aku. Jadi apabila kita tak tahu definasi kekuatan apa yang diorang nak, itu yang kita salah faham, itu yang kita kecewa. Itu je. Betul. Faham. Betul. Tapi dalam masa sama, sebagai individu kita geram, alah nak followers bukan bagus sangat, tapi kita tak boleh apa-apa sebab itu dia bercerita di bawah bumbung tajuknya business. Tapi kalau kita tak faham benda tu, ni untuk pemahaman saja walaupun kita kecewa, tapi kita faham. Kalau kita tak faham, kita akan lebih kecewa. Bila kita faham, kita kurang kecewa. Itu je lah. Setuju. Faham. Macam tu lah. Jadi kalau dalam bidang industri seni ni, siapa mentor ataupun idola J? Okay, untuk marketing power gila Datuk Roshamno lah. Sebab Datuk Roshamno, saya masa dalam aplikasi tu 14 minggu kalau saya tak silap. Saya 14 minggu 10 minggu bottom 3. Selamat je. Maksud selamat je. Sampai ada satu minggu tu Datuk sendiri, saya reveal lah, Datuk sendiri cakap, J, aku tak boleh selamatkan kau selalu, melainkan kau kena sentiasa tiap-tiap minggu perform untuk melogikkan kenapa kau ada dalam ni. Sebab bila bottom 3, dia akan pilih seorang yang terkeluar. So apa syarat yang terkeluar? Kita perform lah. So dia datang, personally datang kat J, kalau kau tak perform, aku tak boleh. So kat situlah J nampak
Bukanlah Datuk bercakap terus. Dia nampak, industri ni, inilah game dia. Kalau kau berlakon bagus pun, tapi sebab yelah, reality show ni is all about undi. Macam mana orang nak undi kau? Faham tak? So maknanya kau kena ada ilmu marketing juga. So itu ada idola lah. Untuk itulah sebab Datuk Syamnon ni saya menghormatilah, lakonannya memang mantap. Cuma saya lebih suka, kenapa saya cakap ni, saya lebih suka melihat dia dari sudut macam mana nak hidup sebagai seorang pelakon. Mana boleh survive, boleh kejar apa yang nak. Apa saya buat itu je lah. Okay, menarik cerita. Okay, nak tanya macam saya Abang Jay sekarang ni umur 44 kan. Jadi pengalaman tu dah kira bagi saya banyak lah, expert lah kan. Alhamdulillah. Mungkin zaman muda-muda tu perlu pergi casting. Ni umur 44, adakah kena lagi pergi casting ataupun orang panggil je? Saya kalau casting tu saya pilih lah. Okay. Sebab saya ada kesedaran yang mana contoh ada satu company ni daripada luar dan diorang pun tak pernah tengok kita. So mungkin diorang tak ada profile kita. Dan saya pergi. Kenapa saya cakap itu? Sebab saya dah tahu pasal marketing. Ada je production. Sebenarnya diorang dah ada je orang diorang nak. Tapi diorang nakkan hype dekat media sosial diorang whatsoever. Kan? Buat open casting kan? Buat casting. Dan saya tengok pada cerita juga. Kan? So kalau tak ada, saya tak pergi. Tetapi bukan saya cakap saya suruh korang jangan pergi. Dia apa-apa hal pun jatuh pada perkataan pilihan. Sebab macam saya cakap, kalau pergi pun tak menyesal. Kita dah ada profil. Yang paling penting, adakah kau buat yang terbaik ketika casting. Kan? Sebab jatuh kepada, kalau kita betul-betul percaya, rezeki tu datang pada Allah. Pergi je lah. So kalau umur saya sekarang ni dipanggil casting, kalaulah walaupun lokalnya production, saya tengok cerita tu menarik, saya pergi. Saya tak ada masalah, saya pergi. Okay. Banyak jugalah isi yang kita boleh dapat walaupun dalam tempoh yang sangat singkat dengan Abang Jay ni kan. Tapi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Okay, lepas tu kita sambung balik. Baik. Okay, kita kembali semula ke OP Podcast. Jangan lupa untuk follow kita punya social media di Instagram, di Thread, Facebook, TikTok. Nak kata Twitter dah tak ada dah. X dan juga YouTube. Jangan lupa untuk subscribe kita punya channel dan tekan butang loceng tu kalau nak tahu bila kita post the next video. Okay, nampaknya kita dah hampir ke penghujung rancangan. Bermakna katanya mungkin kita akan jemput lagi lah akan datang. Kita Tak habis flashback lagi. InsyaAllah. Ada lagi ke yang flashback? Ada lagi. Nak jika sampai baby punya flashback pula. Baby punya. Jauh betul. InsyaAllah. Okay, dalam segmen kita ni kita buat game soalan kilat orang panggil. Tapi soalan tu bukan datang daripada kami, tapi dia datang daripada sebuah kad. Daripada kilat lah. Ya, ni kilat ni. Soalan kilat ni. Shortcut. Okay. So, Jay kena pilih dalam 3 keping kad kat sini dan kita bacakan soalan tu. Okay. Okay, tolong. Okay, ikut psikologi, manusia akan tertarik kepada yang tengah-tengah kan? Betul. Okay, saya akan pilih yang tepi lah. Itu kad yang pertama. 2 dan 3. Okay. So buka yang pertama. Okay, saya akan buka dulu. Okay, buka kan Okay. Ni game maki ni aku tak faham. Okay. Apa satu perkara yang paling gila yang membuat dalam hidup Sekejap abang, Jay, aku pernah confuse lah. Okay. Tahu Apa perkara yang paling gila Jay buat dalam hidup Jay yang mungkin Jay akan buat lagi sekali? Okay. Generalnya adalah J akan apabila J rasa J nak dapatkan sesuatu tu, J sanggup berkorban banyak benda. Contohnya lah macam J gamble, cakap dekat kawan rumah, aku masuk rancangan ni 3 bulan aku tak akan bayar sewa sebab aku akan masuk rancangan ni sampai final. Itu benda yang gila lah. Maksudnya kalau J tersangkut di tengah-tengah memang J tak ada rumah. Faham tak? So maksudnya benda gila tu, tapi dia akan usahakan kau lah benda gila tu lah.
So dia akan buat Dia akan buat sekali. lagi apabila sesuatu tawaran yang menarik. Tetapi yang penting dia akan buat apa saja melainkan benda tu tidak mengganggu tentang agama kita dan family J. Itu je. Okey. Baik. Okey Okey, yang ni soalan dia pasal apa buku yang J baca, yang J percaya dan dapat satu manfaat daripada buku tu. Okey, ni apa reveal J tak suka baca buku. Sama lah. Sama lah kita. Okey. Tetapi Okay. ada satu buku novel J pernah baca sampai habis. Tak silap Ahadi Akasha ke ataupun Ramli Awal Mursyid, J tak pasti. Cerita dia menarik, yang mana yang buatkan J rasa dia sebab cerita dia ada zaman yang berbeza. Tapi apa yang buatkan J tadi soalan apa? Menarik Yang berikan manfaat. Memberi J dalam manfaat membaca. more tu lakonan lah. Sebab J dapat rasakan J lah apa nama hero tu, Wunan tu. Yang buatkan J rasa apa ke boleh bawa. Cuma bercakap pasal buku, J sekarang ni tengah memujuk hati untuk membaca sebab J dapat tahu salah satu untuk mengelakkan kita nyanyuk adalah membaca. Kita satu fakta yang I pun baru tahu. Kalau baca artikel boleh kan? Boleh lah. Asalkan jangan baca, kan? Asalkan Ya, baca. ya. Ada gosip-gosip ke boleh baca Baca juga kan? Baca. Okey, soalan yang terakhir. Apa yang sekarang ni J rasa yang macam hilang dalam hidup J? Astaghfirullahaladzim. Okey. Hilang sekarang ni yang J rasa hilang adalah kasih sayang. Ini J cakap general lah. Bukan J pun menyebut hal orang, tapi apa yang J ketika umur J begini, J dapat rasa kasih sayang tu ada sesuatu yang sebenarnya percuma, tetapi seakan-akan ada satu harga yang mahal untuk dapat. Itu yang J tak ada. Sebab 5-6 tahun kebelakangan ni J selalu berada dalam keadaan yang panas, api, marah, walaupun pada benda yang kecil. So apabila J periksa, benda tu terjadi sebab kasih sayang tu dah kurang, bukan tak ada. Jadi alhamdulillah, ketika ada sesuatu perkara berlaku pada tahun yang lepas, J didekatkan dengan orang-orang yang selalu bercakap apa pun terjadi pada diri kita, nombor satu, maafkan diri. Maafkan diri supaya kita boleh menerima kembali yang dipanggil tenang. Nombor dua, maafkan orang. Ada orang kata bila kita dizalimi atau disakiti, susah untuk kita maafkan. Tapi apa yang J nak kongsi di sini, apabila kita maafkan orang, sebenarnya kebaikan dan manis tu untuk pada kita. Suka je kongsi di sini. Kalau salah, korang boleh komen. Kalau salah, korang boleh Google dan betulkan J. Bila kita maafkan orang, hati kita tenang. Tetapi apabila J didengarkan, kita boleh bukan putus hubungan dengan orang tu, tapi kita boleh jauhkan untuk mungkin mengumbat hati kita ataupun untuk mengelakkan kita menjadi lebih jadi marah api, apapun jadi orang lebih teruk. Kita dibenarkan untuk jauh supaya benda baik akan timbul. Jadi apabila kita dibenarkan untuk berbuat begitu, kenapa kita tak nak maafkan dia? Sedangkan maaf tu benda yang paling penting
untuk kita dapat tenang. Bila saya maafkan orang, saya juga banyak buat salah ke orang. Tapi saya nak cakap pasal apa salah orang pada saya. Bila saya maafkan orang dan saya melihat dari sudut yang saya cakapkan tadi, saya percaya saya dah dapat tenang. Dan dalam masa yang sama, bila saya dapat tenang, saya dapat lihat juga kelemahan dan kesalahan saya yang selama hari ini saya rasa betul. So benda itulah yang saya rasa dah hilang. Dan saya percaya saya ada nafas. Allah bagi saya izin untuk terus hidup, untuk saya dapat balik kasih sayang tu. Itulah. Wah, itu satu pengakhiran rancangan yang sangat deep. Ya. Tiba sedih kan? Sedih. Ya, lagi. Tak lah. Tak, aku rasa lah apa yang disampaikan tu. Tapi betul lah. Sebab saya rasa okay, untuk general, sebab sekarang ni semua orang pentingkan diri sendiri, yang mana kita tak perasan kita pentingkan diri sendiri. Betul. Kan dengan macam-macam alasan lah, tekanan duit, tekanan hidup, tekanan kerja, tekanan kawan. Tapi macam mana pun, kalau kita tak sedar yang kita hilang kasih sayang, kita tak akan tahu macam mana kita nak solve benda-benda yang kita tengah hadap. Betul. Kan, contoh, ketika saya digam, ala-ala digam, saya tak ada job ketika itu kerana kes saya dulu. Memang 360 terbalik lah. Macam mana saya nak hidup dekat Kuala Lumpur ni kan? Nak bayar semua-semua. Sebab saya memang datang Kuala Lumpur, saya tak pernah makan gaji. Saya freelance kan, sebagai pelakon. So dalam masa 8 bulan tu, kalau saya tak tenang, dengan otak saya fikir aku tak ada duit, aku dikecam, lepas tu aku teruk. Kalau saya tak tenang, saya rasa saya tak boleh comeback macam sekarang. Sekarang itu orang tenangkan saya, macam-macam perkataan yang dikongsikan. Antaranya, takkan runtuh gunung di salah anjing. Kan? Macam maksudnya kalau kau rasa kau down, orang kutuk kau down, orang hina kau down, orang fitnah kau, tapi kau tu yang kena kuat. Sebab itu hanya kata-kata yang kalau kau abaikan dan kau tukarkan kata-kata itu dengan satu semangat, insya-Allah kau boleh bangun. Itu yang saya macam masa sampai sekarang saya tengok lagi. Kan, takkan runtuh gunung di salah anjing kan. Buatkan saya rasa kuat. Dan dia selalu mengatakan, hamba Allah ni cakap kan, teruslah berkasih sayang. Kerana kasih sayang itu yang paling yang berkuasa. Itu je lah. Betul. Dia bukan pasal kasih sayang daripada orang lain kepada kita, tapi kepada kita lah. Ya. Kan? Kena cakap, aku J, kau baik. Cuma ada sebab kenapa ujian ini pada kau. Yang paling penting, kau kena belajar dari pengalaman kau. Sebab saya kongsi kan, ada daripada Indonesia, dia cakap kita tidak belajar dari pengalaman. Habis tu kita belajar mana? Kita belajar dari kesedaran pengalaman itu. Kalau kita sedar pengalaman itu, belajar, baru kita akan dapat sesuatu. Sebab tu kadang-kadang kita tanya balik diri kita, kenapa peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara ini berulang kali jadi, sedangkan kita dah kena kan. So maknanya kita tak ada kesedaran tentang apa yang pernah kita berlaku. Jadi apabila perkataan tu lebih jelas, so baru kita nampak. Kan? J bagi tahu, J pun banyak salah kat orang. Sebab kita nama pun lupa diri. So takkan kita boleh ingat bila kita lupa diri kan. So nombor satu, kena mengaku kita memang manusia yang akan lupa diri, akan bercakap kasar, akan melakukan perkara yang tak sepatutnya pada manusia lain. Tapi itu dah jadi, biarkan dia terjadi. Tapi jadilah orang yang lebih baik dengan kesedaran kan. Hidup ini bermula dengan kesedaran. Tanpa kita sedar, kita tak hidup lagi. Itulah. Tapi macam mana pula kalau kita dah memaafkan orang tu, sebab kita nak kembali kepada self-realization kan.
Tapi orang tu tak nak maafkan kita dan dia menekan-nekan keadaan tu. Yang buat kadang-kadang, yelah sebagai seorang manusia bila kena tekan, kita jadi burst lah kan. Sebab dah tak boleh nak tahan, nak marah tu. Bagi pendapat je macam mana pula kalau macam tu? Nombor satu, saya minta maaf. Saya bukan pakar motivasi. Cuma saya berkongsi. Alright. Saya berkongsi. Sebagai sebab individu. saya selalu mengingatkan diri saya. Apabila saya tengok media sosial, ramai orang suka kongsi. Kan? Tapi kadang-kadang bahaya. Sebab kata-kata kita akan didengar dan diikuti. So saya tak nak tanggung kan. Orang ikut cakap saya punya salah kan. Tapi saya berkongsi benda ni. Macam tadi kan, kita minta maaf. Orang tu menekan-nekan dan membuatkan kita rasa tension. Okay, nombor satu yang saya share tadi. Kita dibenarkan untuk menjauhkan diri. Betul? Kan? Menjauhkan diri kerana kita nak mengekalkan keamanan. Kan? Nombor dua, kita dah minta maaf. Okey? So kurang-kurangnya nanti Allah tanya, kau dah minta maaf? Dah. Cuma lagi, memanglah kita didengarkan. Orang tak minta maaf, nanti akhirat kenalah. Kan? Cuma saya pernah dengar Datuk Fadilah Kamsah pernah berkata, kalaulah saya ada salah dengan orang tu, saya minta maaf, dia tak maafkan. Nombor satu, kita kena sedar dia sangat sakit hati dengan kita. Okey, apa nak buat? Nanti kan kita rasa bersalah dan kita pula menjahanamkan hidup kita. Tapi ingat, Allah ada. Yang pegang hati kita siapa je? Yang pegang hati kita Allah. Kan? Maksud dia, semua orang hatinya dipegang oleh Allah. Jadi, ada caranya. Datuk Fadilah Kamsah cakap, doalah dekat Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kan, kau gerakkanlah hati mereka yang aku sakiti untuk maafkan aku. Itu je lah. So apa lagi yang kita ada kan? So dengan harapan insya-Allah Allah makbulkan doa kita. Apa pengajarannya di situ? Nombor satu, kita akan terus hidup lebih baik kan? Tanpa kita memikir aku dah salah dengan dia. Nombor dua, dia menekan-nekan sebab salah kita. Itu dah tajuk lain. Kan ada sebab dia menekan-nekan kita. Kalau boleh bukanlah pasal duit. Kalau pasal hati, itulah kita doakan. Kalau pasal duit, kita kena selesaikan. Kan? Pasal benda lain, jauhkanlah diri. Nanti share dengan saya. Saya pernah dengar ada ustaz cakap, Nabi juga pernah meminta untuk menjauhkan diri daripada seorang ini. Selepas dia memeluk Islam dan dia minta maaf kerana dia, masa peperangan, dia telah membunuh kawan Nabi kan. Nabi pun berkata begitu. Jadi saya sandarkan benda itu untuk kekuatan diri juga. Betul. Tapi saya perlu tahu betul lah, bukannya mengambil kesempatan pada tu. Sebab bagi saya contoh kalau saya jumpa Aki, saya gaduh dengan Aki dan kita bercakap bukan-bukan whatsoever, baik kita jauh. Kan? Betul. So kurangnya Aki pun dah terlupa dengan busy dengan family, dengan kerja, dengan komitmen. Aki pun dah terlupa pun nak maki dah je. Faham tak Aki? So kita jauh. Tapi dalam hati J tetap mendoakan supaya Aki one day Aki boleh terima J balik. Tapi bukannya untuk J menyusahkan Aki, sebab nak rasakan kasih sayang kita tadi hilang tu. Kan kita rasa tenang. Supaya nanti bila jumpa Aki tak adalah macam kan even kalau Aki tak senyum pun J boleh senyum dengan Aki. Sebab kita rasa tenang. InsyaAllah itu je kot. Okay, nampaknya itu dah satu jawapan yang boleh difikir-fikirkan. Aku tenang. Lepas aku dengar aku rasa tenang. Masya Allah, Alhamdulillah. Dah gelak. Dia sedih. Lepas tu sekarang macam dia hadam. Dapat kerja semua tenang kan. Yalah. Kerja tenang, jauh lah. Sebab apa je kongsi kan. Sebab J ni selalu berlakon, selalu observe tau. So ada benda yang bukan pelik, tapi saya saja suka membesar-besarkan. Korang perasan tak bila kita tengok wayang, kan dia ada bagi iklan pasal kalau bila berlaku kebakaran. Nombor satu dia suruh apa? Jangan panik. Dia suruh tenang kan. So maknanya besarnya tenang tu, sampai kebakaran pun suruh tenang. Sebab bayangkan lah, kita ni panik, kebakaran. Weh, relax. Pergi sana. Baru tahu. Kalau kita tenang, kita akan kan. So tenang tu sangat-sangat penting. Betul. Dah, kau rasa tenang? Dah tenang. Okay. Sekejap. Poin lagi. Alang-alang kan. Okay, tenang tu berkait dengan apa? Nafas kan? Okay, ada satu kata-kata yang dikongsi pada J nak kongsi sini. Hidup ini perlu nafas. Bila ada nafas, baru ada kehidupan. Hidup perlu ada nafas. Bila ada nafas, baru ada kehidupan. Maksudnya tenang lah.
Oh, itulah maksud dia. Betul? Sebab nak jadi pelakon ni, nafas kena betul. Aku perasan tak, bila nangis, nafas kita macam mana? Betul. Bila kita ketawa, nafas kita macam mana? Kat situ kita akan create. Okay, nangis, sedih, gembira. Bila nak nangis, nafas kita sangkut. Bu, aku tahu aku banyak salah dengan kau. Nampak? Nafas kita sangkut Bila kita happy, nafas kita laju kan? Bu, kau ni kalau bercakap, kepala bapa lah. Nampak nafas ke? Kan? Itulah. Banyak kita kena belajar ni. Dah masuk kelas? Abang pergi buka kelas. Kena belajar ni. InsyaAllah akan datang. Itu saja. Kita ni nak ni kan, nak masuk movie ke apa, nak tukar bidang ke apa. Nasib buat pasal gosip kan? Tak bosan ke? Ya, kau nak jadi pelakon pula? Tak, dah pernah dulu. Okey, nampaknya kita punya nak juga bagi tahu kan. Dah pernah dulu. Why not? Betul. Cuma tu lah, saya lebih kepada kerja yang makan ya. gaji je bang. Boleh. Okay. Sekarang boleh konten. Konten Dah boleh berlakon dah. Okey lah, korang, kita tak boleh nak borak panjang lagi dah. Sebab nampaknya sampai ke sini je kita punya rancangan pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi bang. InsyaAllah. Banyak lagi ilmu-ilmu yang kita nak menuntut. InsyaAllah. Saya berkongsi. Terima kasih juga atas jemputan. Okay, no problem Jin. So korang jangan lupa untuk follow kita punya YouTube channel, subscribe dan tekan butang loceng tu kalau nak tahu bila kita post next video. Kita punya Instagram, TikTok, Facebook, Thread, X, mana-mana platform media yang ada. Dan kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Media selalu di hadapan. Oh, media sentiasa di hati. Berita terkini tiada